apa ni? Sepadan, tujuan dia awak tak boleh masuk kawasan saya dan saya tak akan masuk kawasan awak. Wow, jangan buat macam tu kat kereta saya. Saya tak suka. Kedekutlah awak ni. Habis apa yang saya boleh pegang? Tak payah pegang apa-apalah. Dia kena paksa kahwin dengan lelaki lain. Kalau ia pun awak tak jodoh dengan perempuan tu, it's okay, tak apa. Banyak lagi perempuan yang baik untuk awak. You tengok saya cakap. Suruh dia beli punya. Selamat siang kakak cantik. Kemana awak pergi saya tak tahu. Apa-apa awak buat langsung saya tak tahu. Wait! Awak tak boleh kontrol saya macam ni. Saya kahwin dengan awak bukan atas kehendak saya. Jadi awak kena faham yang saya ada hidup saya sendiri. Terindah bila dibayangkan jika bersama dua jiwa berjumpa menyalur.